Golongan bekerja tidak panik tengok harga emas. Emas naik beli, emas turun pun tetap juga membuat tabungan emas. Kenapa? Sebab emas bukannya saham. Ramai dalam golongan bekerja masih keliru. Anggap simpanan emas sama seperti melabur di dalam saham. Saham boleh jatuh sampai kosong, tetapi emas tidak pernah hilang nilainya. Ramai yang tunggu harga rendah baru ingin mulakan tabungan. Akhirnya emas tidak bertambah, duit pula habis. Strategi mudah tuan-puan, beli ikut kemampuan, konsisten setiap bulan. Jangan tunggu harga yang terbaik, fokus tambah gram bukan kejar harga. Emas bukan untuk main harga, tetapi untuk bina kekayaan yang sebenar. Kita sebagai golongan yang bekerja, kita simpan emas setiap bulan. Bukan sebab mampu, tetapi sebab faham tentang nilainya. Golongan bekerja yang bijak, tidak tunggu harga emas. Mereka konsisten tambah gram setiap bulan. Bukan sebab mampu, tetapi kerana kita faham tentang nilai emas untuk masa hadapan. Jadi tuan-puan, mulakan dengan metod mudah akaun emas Gap. Terus hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.